Sesiapa yang banyak simpan duit dalam ASB dan tabung haji wajib dengar perkongsian saya ini. Tuan-puan, dividen tabung haji dan ASB pada tahun-tahun lepas sangatlah tidak memerangsangkan. Dengan harga pasaran yang semakin lama semakin naik, inflasi yang berlaku tidak mampu melindungi kekayaan kita yang disimpan dalam tabung haji dan ASB. Kita nampak angka yang makin banyak makin besar dalam ASB dan tabung haji, tapi pada hakikatnya nilainya semakin lama semakin menurun. Berbeza dengan emas. Kalau puan-puan simpan 1 dinar emas pada zaman 1400 tahun dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, boleh beli seekor kambing. Hari ini masih boleh beli seekor kambing dengan nilai 1 dinar emas. Nampak tak tuan-puan? Emas ni melindungi kekayaan kita. Tapi kalau tuan-puan ada RM100 untuk beli di mall, membeli belah barang harian, dulu penuh troli. Hari ini nak sampai satu troli penuh pun hampir mustahil. Sebab apa? Sebab nilai mata wang semakin lama semakin susut. Walaupun nombornya angka sama. Berbeza sekali dengan simpanan emas. Sebab emas melindungi kekayaan daripada inflasi. Bagi mereka yang mempunyai terlalu banyak kekayaan dalam tabung haji dan ASB, tukarkan semua ataupun sebahagian kepada dalam bentuk emas. Sebab emas akan protect kekayaan kita. Nak menabung emas dengan ilmu yang betul, boleh follow akaun saya. Kalau nak mula simpan emas hari ini, boleh klik link di bio atau hubungi saya terus. Tengok tutorial pin video di profil saya.